Kes Ali umur 30 tahun, gaji 3,000. Katakanlah komitmen dia PTPTN 170, kereta second hand dia beli 350k, menyebabkan total komitmen dia 520. Gaji 3,000, tolak komitmen, dan kelayakan beli rumah dia adalah 256k. Berbeza dengan Ahmad. Ahmad gaji 3,000, ada perbezaan komitmen. Komitmen PTPTN 170, kereta baru 920, dia beli kereta yang elok sikit. Total komitmen dia RM1,090, lebih tinggi daripada Ali. Terkesan kepada dia kerana komitmen RM1,090 dan dia hanya layak beli rumah RM142,000 sahaja. Sangat mencabar kalau berada di Penang dengan kelayakan 142k. Apa yang saya nak highlight kat sini adalah di sini komitmen. Semakin tinggi komitmen kita,